Banyak mangsa Along takut kalau Along datang rumah. Sebenarnya datang rumah tu yang bagus. Kalau tak datang rumah ni, macam mana kita nak tangkap Along? Ramai mangsa Along ni, dia telah diracuni dengan ketakutan terhadap Along dan dia mengikut versi Along dalam menyelesaikan masalah dia. Sedangkan undang-undang ni ada. Sebagai contoh, dia takut dengan ugutan. Disebabkan dia takut ugutan tersebut, dia terus bayar Along. Dia nampak ugutan tu sesuatu benda yang tak bagus. Dia takut dengan ugutan. Sebenarnya dalam perspektif kita, ugutan itulah yang bagus. Kenapa bagus? Kerana ada Seksyen 506 Kanun Kesesaan, di mana barang siapa, mana-mana orang yang menimbulkan ketakutan kepada mana-mana orang, dia boleh dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Pada kami, yang kita risau kalau dia tak ugut. Sepatutnya dia ugut itulah yang bagus. Sebab apa? Dengan adanya ugutan ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita boleh masuk report Seksyen 506. Dengan ada Seksyen 506, kes kita akan jadi di bawah Jabatan Siasatan Jenayah, di bawah D7. Kalau setakat memberi pinjam wang tak ada lesen saja, kita hanya ada satu kesalahan. Kesalahan tu 5/2 di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Tapi kalau ada ugutan, dia add value. Dia bukan demerit, dia merit. Dia lebih bagus. Sebab Along tu telah melakukan lebih kesalahan dan kesalahan tu bertambah berat, iaitu melibatkan ugutan. Seksyen 506. Dan dia dibolehkan kena penjara 2 tahun. Dan jika dia melakukan ugutan-ugutan tu untuk menakutkan, untuk melibatkan kebinasaan dengan api, nak buat cedera parah ataupun kematian, dia boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun. Apabila Seksyen 506 ni dimasuk kita buat report, maknanya kita ada pegawai penyiasat yang lebih power, iaitu daripada D7. Jadi sebab itu naratif kami, ugutan tu bagus supaya kita dapat mengambil tindakan yang lebih keras kepada Along. Bahkan dalam kes-kes tertentu, banyak mangsa Along takut kalau Along datang rumah. Sebenarnya datang rumah tu yang bagus. Kalau tak datang rumah ni, macam mana kita nak tangkap Along? Sebab itulah kita mempunyai banyak kes yang mana apabila kita berjaya buka kertas siasatan yang ada, kita pancing Along untuk datang supaya kita dapat tangkap Along ni. Bahkan seperti mana yang saya kata tadi, kita ada peruntukan di bawah Seksyen 29B Akta Pemberi Pinjam Wang, yang mana Along yang datang mengganggu ke rumah, tempat kediaman, tempat mencari rezeki, ganggu jiran, ganggu kawan-kawan, ahli keluarga, dia boleh dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun, denda sebanyak RM250,000. Dan dalam masa yang sama, kalau kita dapat tangkap dia, kita boleh bargain, berunding untuk dia pulangkan balik duit kita sebagai tawaran jika dia nak minta kita tarik report. Sebab itu kita katakan jangan takut dengan dia. Sepatutnya bukan kita takut dengan Along, sepatutnya Along yang takut dengan kita. Sebab kita tak boleh kena tangkap dengan pihak berkuasa, tetapi Along boleh ditangkap. Sebab itu banyak kes yang kita buat, kita menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 27 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membuat private arrest kepada Along apabila kertas siasatan dapat dibuka, supaya kes ini dapat diselesai dengan mudah. So stop takut dengan Along. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil tindakan dan pastikan mereka ni didakwa di mahkamah. Along ni mempergunakan ketakutan anda supaya anda semakin pinjam lagi dan akhirnya sampai terjual tanah, jual rumah, ada yang sampai pinjam duit mak bapak, duit kawan-kawan, akhirnya anda mungkin akan jadi muflis. Ketakutan ini dibina, anda telah diracuni dengan cara Along. Buang racun ni, gunakan undang-undang. Lebih percaya kepada undang-undang daripada percaya racun Along. Undang-undang ada solusi terhadap masalah ni. Ada yang berfikiran, dia kata, kalau setakat cat tu tak apalah. Masalahnya Along ni, dia akan baling api, dia akan baling molotov api ni. Sebab itu kami dalam ketakutan. Punca Along buat ini semua ni adalah kerana ketakutan yang kamu buat. Kalau kamu dalam keadaan berani dan kamu tahu undang-undang yang ada, Along takkan sampai pergi ke situ. Sebab dia pun takut. Dia tahu bahawa jika berlakunya tindakan undang-undang, jika dia baling api, dia akan dikenakan hukuman Seksyen 435 Kanun Kesesaan yang boleh menyebabkan dia dijatuhkan hukuman selama 15 tahun. Sebab itulah perundanganlah adalah perkara yang paling baik untuk mengajar Along-Along ni, bukan rundingan atau negosiasi untuk membayar mereka. Saya percaya bahawa memang saya faham bahawa anda dalam ketakutan. Saya faham. Sebab gangguan-gangguan yang dibuat oleh Along ini memang menjejaskan emosi anda dan anda tidak stabil. Tapi jangan biar emosi anda ataupun gangguan ini, ketakutan anda diperkakaskan oleh Along.